guys, welcome back to Balkis Ana channel. So hari ni hari Sabtu. I tak nak keluar pergi mana-mana, bagi tak nak keluar. Balkis just nak duduk rumah setelah kerja. Jomlah ikuti hari-hari saya. Bagi rasa pack ni, sejujurnya bagi pack gila. Banyak sangat kerja yang kena buat. Sampai tahap I dah terlekat kat sini Sampai tahap bagi sudah penat dengan semua ni. Bagi sebenarnya bukan apa. Cuti macam ni, bagi teringin nak buat deep clean. Deep clean kan ambil masa yang agak lama. Tapi tak sempat, tak boleh. Ada kerja yang kena urus. Sampai family bagi sajak pergi mana-mana pun tak sempat. Bagi rasa macam kalau bagi pergi, kerja ni tergendala. Macam tu. Penatlah. Saya tak rakam. Akulah. Okay, I ada otang ni. Bagi suka kalau study minum yang ni je sebab dia pahit, tak rasa apa-apa, tak rasa manis ke apa. So kita minum tu sekadar rasa pahit je lah macam tu. Tapi I ada lagi 3. Saya minum je lagi study. Sekarang saya nak buat teh-o lagi, teh-o and makan dengan biskut. Jom kita nikmati biskut sugar cracker dengan teh-o. Aku suka dulu aku suka makan yang ni. Tapi bagi tak suka yang tak ada gula tu, aku suka yang macam. Sementara pukul 9 kita dah nak start study. Kita nikmati kopi kita dulu. Agak sunyi ya hidup ni. Minggu lepas dengan minggu ni minggu yang paling sakit otak, sakit jiwa guys. Banyak kejadian yang berlaku, sakit otak aku. Sekejap. Kena Zeus juga guys. Thank you so much. It's okay to be emotions. Memang I tengah emo sekarang. Thank you sayang. Thank you yang lagi beli juga ni yang Zeus punya kan. Memang function gila. Tu je boleh cakap. Ni kalau bunyi ada ais lagi kan. Ni air dari semalam. Semalam yang baru tak habis kan. Lepas tu, tapi bagi tak tutup pun. Tapi dia mesti ada ais. Sejuk dia. Dia function gila. Kita masukkan ais. Bagi nak habiskan yang ni. Lepas tu buka yang baru. Ada sikit je lagi. Kalau terus tukar warna ni mungkin cantik tu. Ni baru betul. Color dia hari tu beli. Tapi dia macam banyak susu. So nampak putih-putih, tak nampak koko-koko macam ni. Ni baru betul colour dia. Mungkin hari tu dah susu, dah banyak, kopi dah tak ada pun. Tapi sebab orang dah order, dia proceed je lah. Okay, ni baru betul.
sekarang pukul 12, bagi lapar, baru nak masak susu. Tapi bagi tak ada gas. Tak ada gas, so I akan masak dalam ni je. Function dia sebaik ada ni, ada air ni. Tak ada gas, nak masak. Masukkan minyak dulu. Tahu, korang kena raju. Okay, masukkan bawang putih. Lepas tu masukkan terus bawang, ke bawang merah. Masukkan ayam. Mungkin tadi dia terlalu panas. Berarti nak buat bihun sup ni, satu je korang kena ada, sampah lagi sekali. Korang kena ada ni je, telur dia jadi sedap. Terus dia auto sedap lah. Kita masukkan air, tunggu dia menggelegar sikit. Lepas tu nak masukkan tomato, carrot and daging lah. Ini dah salah lah air sebenarnya, tapi bagi okey tu. Nak makan pedas-pedas sikit. Lepas makan, I nak tidur. Lepas tu I nak bangun sambung buat cik. Macam ni, boleh masukkan, lagi akan masukkan carrot. Kita masukkan carrot, tomato, masukkan terus semua. Tomato, cili, sawi, semua boleh masukkan. Masukkan sedikit garam, sedikit cili, jangan banyak-banyak. Sedikit cili gula, sikit, secukup rasa. Okay, macam tu je. Habiskan pucuk ni, so nak masukkan sekali. Pucuk ni lambat tau, dia lambat sangat ni, lembut, so nak masukkan dia dulu. Lagi kita masukkan bihun. Bihun ni bagi tak celur dalam air panas tau, bagi just masukkan air kosong dulu sebab ada something. Pasti sedap tak cukup. Tak cukup sedap. Kecil-kecil. So sekarang kita pecahkan telur. Berarti macam yakin dia telur ni baik, sebab I beli telur ni mahal. So saya yakin dia okey. So biasa. Letaklah dulu atas anggur. Sedap. Sedapnya. Jadi suka sup-sup macam ni. First bite untuk korang. So, makan. Sedapnya, ya Allah. Lebih kuat sikit. Kau ada pekat ni sebab kita dah tak telur tadi. Sedapnya.